soal berbuat baik ni, soal berbuat baik, dia bukan setakat menderma, bukan setakat apa, tapi berbuat baik sesama manusia. Contoh, seorang rakan kami lah, adalah seorang sukarelawan, tetapi dia adalah bekas penagih dadah. Dia adalah bekas pengguna dadah yang tegar tau. Yang tegar, sangat tegar. Tegar ni bermaksud tahap dia ni memang berpeleseran, menjadi gelandangan dan makan daripada sisa tong sampah. Itu dia. Dan akhirnya dia berubah, alhamdulillah, dia berubah menjadi semakin baik, dan akhirnya menjadi rakan sukarelawan kami. Fauzan, saat dia meninggal dunia, masa itu kami dapat panggilan telefon, dia meninggal di Hospital Selayang. Ramai orang dekat pekarangan bilik mayat itu. Keluarganya ada, semua. Kami semua ada. Ketika jenazah diusung keluar daripada bilik mayat untuk hantar ke van jenazah, ketika itu yang tukang usung tu tanya, ahli keluarga mana ya? Ada ahli keluarga tak? Saya nak jumpa. Ada ahli keluarga tak? Saya nak jumpa. Yang kami ni tanya-tanya, kenapa ya nak jumpa? Kenapa dengan arwah? Kenapa nak jumpa ahli keluarga? So, selama ni ada beberapa insiden yang kami ada di bilik mayat pun tidaklah sebegitu excited si pengusung tu. So bila kita lihat daripada jauh, jumpa dengan ahli keluarga, dan ahli keluarga selepas orang tu bercakap sesuatu, ahli keluarga menangis. Terresak-resak. Sebelum tu dia orang kontrol dia. Menangis terresak-resak. Kata, Allah, kenapa arwah? Apa yang arwah buat? Sampai menangis-nangis. Kita tunggu cerita tu. Kita tunggu bila kita nak tahu tentang cerita itu. Tapi kita boleh terus tanya kan Fauzan ni, kenapa nangis? Kan? Ya Allah, kenapa ya Allah? Kan? Kenapa nangis? Ya Allah, sabar. Apa cerita? Kan? Kita tak boleh juga kan, kita tunggu dulu. Dan pada satu hari kita buat majlis bacaan tahlil. Adik kepada arwah, dia berkata apa? Yang mengusung tu adalah pemandi jenazah. Pemandi jenazah itu berkata, sejak 23 tahun dia memandikan jenazah, inilah jenazah yang paling cantik dimandikan. Kita ni Fauzan, kita kena ingat kita ni yang bagus ni, kita rasa kita bagus ni, kita ni yang berderma ni, kita ni yang hebat ni, kita yang kata 25 tahun buat kerja sukarela ni. Hujung hayat kita macam mana? Adakah hujung hayat kita husnul khatimah? Tak tentu, tak semestinya. Tapi orang yang sebegini, yang latar belakangnya tidak bagus langsung, tapi akhirnya dia mendapat husnul khatimah. Kita nak yang itu Fauzan. Kita nak di hujung hayat kita, akhir sekali Allah mengangkat darjat kita jadi insan yang baik. Itu sebablah kita ni macam orang kata jangan judge dulu awal kehidupan. Itu sebablah para ulama mengajar kita, kalau kau pandang orang, kau jangan pandang orang silap. Jangan pandang silap orang pun, tapi pandanglah semua yang ada depan kita ni. Tak kisahlah Fauzan ke, Roza ke, tak kisahlah siapa pun, anggaplah dia paling dan dia lebih baik pada kamu. Jika kamu rasa itu, kamu tak akan risau dengan dunia. Kamu tak akan risau tentang dunia. Anggap orang semua paling baik. Fauzan, kecil ke, besar ke, perangai macam syaitan ke, contoh, anggap juga di depan baik. Sebab kita tak tahu hujung hayat itu macam mana. Jadi orang sebaik-baiknya. Macam itulah, macam dalam sabda Rasulullah SAW kan, dalam riwayat Ahmad kan,
sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat. Bagi saya, arwah sahabat ini, Allah telah mengangkat dia sebagai, insya-Allah, sebagai sebaik-baik manusia. Dan kita masih lagi berpeluang. Kita ni dalam tengah hidup ini masih lagi berpeluang untuk jadi sebaik-baik manusia. Lantaran itu, kejar apa sahaja peluang, ruang untuk kita menjadi hamba yang bermanfaat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, baik. Sangat touching. Saya sebab saya nak nangis sekarang ni. Jangan nangis, nanti lagi teruk nanti. Nanti kata panjang lagi sesi kita. Ya, betul. Kita jangan sampaikan dia cukup lah. Apa dah rasa dah cukup ni. Okey. Apa tu, kita teruskan dengan soalan. Ya. Pada hari ini ramai orang ingat macam nak jadikan budaya derma ni susah. Jadi macam mana nasihat mungkin daripada Cik Zakiah, macam mana nak benda nak jadikan sebagai lifestyle kehidupan sendiri daripada pengalaman cerita Fauzan, lifestyle ni sebenarnya, hakikat ni dia bermula daripada rumah lah. Dia tak boleh keluar daripada tempat lain. Bermula daripada rumah. Jika tak ada rumah, bermula pada rumah. Ibu bapa mendidik anak. Ni contoh yang mudah untuk jadi budaya untuk jadi budaya. Ibu bapa janganlah buang sampah merata-rata. Contoh, buanglah di tempat yang telah disediakan. Contoh, ibu bapa cakap tu bagus, kena baguslah, kena tertib, kan? Ibu bapa perlu bersopan santun, perlu ada semangat setia kawan, perlu ada semangat kerjasama, tidak membanding-bandingkan. Itu contoh. Anak ni bila dilihat masa kecil, impact dia tak nampak sangat. Tapi bila dia tumbuh membesar dalam keadaan itu, akhir sekali bila dia besar, insya-Allah dia akan jadi macam tu. Contoh pepatah, kan ada pepatah cakap, buah yang jatuh tak akan jauh daripada pohonnya. Ya. Jika bukan ibu bapa pun, orang yang berusia, tunjuklah contoh yang baik kepada orang yang muda. Generasi X, tunjuklah yang baik kepada generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Kan? Para pemimpin, tunjuklah yang baik kepada para pengikutnya. Guru-guru, tunjuklah yang baik kepada anak murid pelajarnya. Tunjuk yang baik. Rakan sebaya yang bagus, tunjuk perkara baik kepada rakan-rakan sebaya yang lain. Sesungguhnya yang berpengaruh ini mampu membawa pengaruh yang baik untuk menjadikan ini sebagai satu lifestyle. Betul. Menjadikan satu budaya sebenarnya sukar. Betul. Tetapi kalau ia digerakkan daripada akar umbi dan mereka melihat daripada kecil, insya-Allah dia tumbuh membesar dengan budaya itu. Saya dulu dia ajarkan macam bagi macam duit belanja tu kita simpan. So macam budaya tu mungkin bila dalam masa simpan itu kita sedekah pula. Cantiknya anak siapa ni? Betul kan? Bagus. Itu adalah pengajaran daripada ibu bapa. Kan? Dan akhir sekali sekarang dah banyak simpanan Fauzan kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Tak contoh. So budaya tu diajar daripada kecil. Kan? Begitu. Itu adalah contoh yang Fauzan alami. Sama. Contoh-contoh yang lain yang patut diajar oleh ibu bapa ataupun daripada orang-orang tua. InsyaAllah. InsyaAllah. Takkan ke mana? Betul. Ia akan menjadi budaya, bukan setakat sub budaya. Betul. Dan sekarang ni juga kan, Cik Zakiah, bila orang berderma, dia rasa macam salah guna duit tu. Macam bila kita derma, dia takut duit tu disalah guna buat benda lain. So macam mana orang kita nak ubah, orang kata, perspektif masyarakat pada hari ini, yang orang kata bila derma takut duit ke lain pula, macam tu. Susah juga kan. Betul. Dia macam ni lah, senangnya kau derma, kau pergi sendiri bagi derma. Tak payah bagi ke orang sebagai pelantaran. Tetapi ramai ke yang boleh buat macam tu? Tak boleh juga. Kalau kita percaya, teruskan, tak payah fikir. Bagi je derma. Kalau kita percaya dengan penggerak, contoh WTW, kalau kita percaya dengan program ini, dah lah program ni memang setiap tahun. Betul. Dan setiap tahun dia hantar 2, 3, 4, 5 kontena ke Syria. Kan? Percaya? Teruskan. Kalau kita 50-50 Fauzan,
Betul ke Syria ni ke dia jual, dia buka bundle. Contoh ke. Okey. Kalau nak derma, silakan. Tak payah fikir. Tapi kalau tak nak derma, rasa was-was macam ni lah. Tapi nak derma sangat. Tapi was-was ni tak apa. 50 tu simpan kat kita. 50 yang tu, yang lain yang kita tak berapa nak, yang kita was-was ni, serah kat Allah. Sebab serah je pada Allah. Allah je yang menilai keikhlasan kita. Ikhlas kita dapatlah. Dan Allah juga menilai keikhlasan Syria Care. InsyaAllah. Syria Care untuk menguruskannya. So dia end up dia bergantung pada niat sebenarnya, betul? Ya, pusing-pusing niat. Macam kita cakap tadilah. Allah menilai orang usaha kita. Betul. Bukan Allah menilai resultnya. Kan? Dengan usaha saja pun, insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang terbaik. Jangan fikir banyak-banyak, jangan fikir apa-apa. Kalau kita rasa kita perlu derma. Dan kita fikir lagi, lepas ni derma apa lagi. Itu saja. Teruskan. Tak perlu kita. Sebenarnya Fauzan, jiwa kita yang terlalu merusuh, yang suka berprasangka ni sebenarnya tu rosak tau sebenarnya. Sebenarnya bukan kata jiwa tu rosak, tak. Tapi sebenarnya itu cenderung merosakkan pemikiran, cenderung dapat merosakkan hati kita, membuatkan kita kemurungan, membuatkan kita fikir macam-macam. Itu sebablah ada yang saya baca satu buku 3S untuk kita rasa bagus. Untuk kita rasa hidup kita ni bagus je. 3S. Yang pertama, kita sentiasa bersyukur. Yang kedua, kita bersabarlah. Yang ketiga, kita bersangka baik. Cukup. Jangan lebih daripada itu. InsyaAllah kita akan tenang. Syukur, sabar, bersangka baik. Untuk orang kata orang-orang yang rasa macam was-was ni, kita kena adalah 3S tu, betul? Guna zaitun tanpa was-was. Betul. Boleh ceritakan kalau nak minum, boleh minum. Okey, sila. Kan? Ada nak habiskan soalan. Habiskan soalan tu. Kita nak soalan kalau azim ni. Kita last kan? Last. Okey. Untuk para penonton, sebab tadi dengan pengalaman hebat daripada Cik Zakiah, mestilah diorang nak dengar satu pesanan ataupun yang orang kata nasihat daripada Cik Zakiah berkaitan dengan derma ini sendiri. So silakan Cik Zakiah. Okey. Dia begini. Saya titipkan kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beramallah kamu di tempat yang ada amalan tetapi tidak ada ganjaran sebelum sampai ke tempat yang hanya ada ganjaran tetapi tidak ada amalan. Sekian. Terima kasih. Sahaja daripada nasihat orang kata daripada Cik Zakiah. Jadi sebenarnya saya rasa macam banyak sangat sebenarnya saya nak tanya sebenarnya lagi, tapi kan sebab kita tunggu next session kita macam mana. So saya rasa macam tadi bila Cik Zakiah orang kata kongsikan pengalaman, perkongsian, banyak saya belajar dan saya percaya penonton pun banyak belajar benda yang sama. Jadi orang kata daripada makna sebenar derma tu sampaikan bagaimana nak jadikan ia budaya tu sebagai hidup tu dapat saya pelajari sebenarnya pada sesi podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Cik Zakiah atas perkongsian yang penuh inspirasi, dan untuk anda semua para penonton, ingat ya, kita tidak perlu tunggu jadi kaya untuk mula. Kita perlu orang kata start dahulu dan terus konsisten. Jadi jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share kita punya sesi podcast ni. InsyaAllah kita bertemu lagi di hari yang akan datang. Sekian, terima kasih.